Yes, Tuhan sebenarnya nak engkau jadi kaya. Aku pretty sure terdapat ramai orang kat luar sana yang tak agree ataupun tak comfortable dengan this statement. Tapi pernah tak kau tanya diri kau, kenapa Tuhan tak nak kau jadi kaya? Kenapa Tuhan tak nak kau thrive atau berjaya walaupun banyak millionaire atau billionaire kat luar sana? Kenapa patut limit kau punya pendapatan hanya bergantung pada gaji yang kau dapat supaya kau dapat hidup cukup-cukup? Semua limitations ni actually, whether kau sedar atau tak, memang dah ingrain kat kita punya mind daripada kecil lagi. Benda ni boleh datang daripada society kita sendiri ataupun benda ni boleh datang daripada orang yang betul-betul design this kind of systems di mana dia nak keep everyone in place. Kelas sistem ni sebenarnya dah wujud lama dah dan ia membuatkan orang tu terikat pada dia punya masa, lokasi dan juga financial freedom tu sendiri. Contohnya, kalau kau ambil kelas ekonomi, semua konsep ekonomi 101 ni akan berkait rapat dengan konsep limited resources, di mana macam mana kau nak dapatkan sesuatu barang dengan limited resources yang kau ada. Sedangkan Allah sendiri dah berjanji abundance ataupun limpahan, iaitu resources yang lebih daripada kita jangka. Whether or not kita nak cari ke tak je. Kalau dulu ada golongan atasan atau golongan bangsawan dan juga golongan bawahan seperti proletariat dan juga bourgeoisie. Sekarang ni kita boleh nampak ada classification B40, M40, T20 dan banyak lagi. Tapi kalau tengok dalam Islam tu sendiri, Allah sebenarnya tengok kita ni semua sama je. Ujian yang diberikan je akan berbeza sikit bergantung pada keadaan dan capability individu tu sendiri. Actually, dalam Islam ni sendiri tak pernah ajar supaya engkau relax dan juga tak achieve apa-apa dalam kau punya life. Kalau kau perasan, setiap kali kita solat, kita akan doa di mana kita meminta untuk berjaya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kau perasan sendiri, doa tu memang famous and kita minta betul-betul dunia dan juga kita minta akhirat. Kita minta dua-dua. Kita tak minta asing-asing, kita nak akhirat je ataupun kita nak dunia saja. Sebab kita sendiri percaya yang kita boleh thrive in both world dengan adanya Allah di sisi kita. Semuanya start dengan mindset yang betul lah in order untuk engkau ubah hidup kau sendiri. Dalam Islam tu sendiri ada ajar untuk kita ni act on it dan bukan hanya manifest dan hanya fikirkan sahaja. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, dia ada cakap yang tie your camel and also put trust in Allah. So kat sini kita boleh nampak kita kena ada balance dengan adanya kepercayaan dan juga effort tu sendiri. So back to the question, macam mana kau nak lawan this kind of limiting beliefs? Pertama, kau kena faham dan percaya yang Allah as a pemberi rezeki tu memang endless. Untuk dapatkan contoh, kau actually boleh je refer dekat nama-nama Allah tu sendiri. Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang maha mengayakan, Al-Muqit yang maha menyediakan untuk makhluk-makhluknya, Al-Wahhab yang maha memberi, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Basit yang maha melapangkan, Al-Mu'iz yang maha memuliakan. So dengan percayanya Allah sentiasa provide tanpa had, kenapa engkau think very small dan kau limit yourself? Kenapa rasa kekayaan tu tak boleh dicapai? Allah tu actually ada kuasa kun fayakun. Ianya boleh jadi kenyataan dengan sekelip mata. Even dalam Quran sendiri, syaitan sentiasa takut-takutkan kita dengan kemiskinan ataupun poverty. Tapi Allah sendiri dah janjikan kita dengan abundance ataupun kurniaan ataupun limpahan. Even Nabi Muhammad SAW sendiri pun sentiasa berdoa supaya dijauhkan daripada kemiskinan. Kalau tengok zaman sahabat Rasulullah, kebanyakan semuanya berjaya. Diorang tak tunggu duit tu datang bergolek. Sebab diorangnya akan work hard for it dan juga diorang ada cita-cita yang tinggi. Untuk attract wealth ataupun kekayaan ni, kau kena ada habit dan juga kau kena ada mindset orang yang berjaya ataupun orang yang kaya ni. Diorang ni tak simpan duit just kerana takut. Sebab diorang ni sentiasa percaya yang duit tu adalah untuk digunakan untuk recirculate dan juga untuk grow duit tu sendiri. Kebanyakan manusia sekarang takut untuk menyimpan dan juga takut untuk memberi. Sebab diorang sendiri rasa takut tak cukup. Dan ianya menyebabkan rasa kekurangan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah cakap yang there's two types of people yang worth aspiring. Nombor satu, the one yang ada knowledge dan share it. Nombor dua, orang yang kaya dan spends it charitably. So maksudnya, okay je untuk engkau sebenarnya jadi kaya. Tapi kau kena ingat yang setiap harta atau duit engkau tu ada hak orang lain juga. So engkau kena distribute kau punya wealth. Kalau kau perasan, orang kaya ni selalu think differently sikit. Diorang tak tengok satu benda ni as obstacle ataupun halangan. Diorang sentiasa tengok benda ni as opportunity. Kenapa? Sebab diorang ni faham yang duit tu sentiasa boleh cari sebab rezeki ni sangat luas. At the end of the day, apa yang aku cuba sampaikan is actually try to be the best version of yourself dan jangan limit diri kau. Yes, harta tu bukan hanya limited to duit sahaja. Ianya boleh berkait rapat dengan freedom, freedom of choice, freedom of time dan banyak lagi. Dengan adanya this kind of freedom, kau actually boleh memberi dengan lebih banyak. Engkau boleh hidup dengan lebih selesa dan juga kau boleh fulfill kau punya purpose in life
tanpa memikirkan sangat tentang financial constraint tu sendiri. Kita kena ingat ya, Allah itu pemurah. So kita kena take this opportunity untuk ubah kita punya mindset, untuk take action dan try to take all the wealth that is meant for us. So itu je aku nak cover in this video. Aku harap korang learn a thing or two lah. Kalau korang ada any comment atau nak state korang punya experience ataupun opinions, feel free to comment down below. Jangan lupa like, share dan subscribe. I'll see you guys on the next one. Bye-bye.